Baru-baru ni kita orang bawa anak pergi playground yang paling best dan paling unik sebab selalunya playground ada slide dengan pitball, lepas tu ada pretend play kan. Dekat sini ada, tapi yang lagi menarik dia ada satu bandar, lepas tu kita boleh drive kereta around bandar tu. Dia bukan bawa saja-saja tau, sebenarnya dia adalah driving school. Ni untuk kanak-kanak sebenarnya, tapi kita orang yang dewasa ni pun suka juga bawa waktu anak pergi main slide. Kita orang bawa kereta ni. Sebab kan ni driving school, bawa dalam town ni kena ikut peraturan. Dia ada traffic light, lepas tu kena ikut peraturan arah. Yang paling best ni siap ada drive thru dengan car wash lagi. Ni boleh main air, basuh kereta dekat sini. Untuk kereta ni jangan risau, dia tak laju sangat. Kanak-kanak memang boleh bawa. Memang untuk kanak-kanak pun sebenarnya, tapi kalau kaki masih belum sampai, kita parents boleh tolong bawa, biarlah dia pegang steering. Sebabkan dia macam driving school, nanti dekat end of session, nanti anak-anak boleh buat lesen dengan muka masing-masing. Nanti bila next visit, boleh dapat diskaun kalau tunjuk lesen tu. Selain daripada bawa kereta main pusing-pusing ni, memang ada ball pit, slide, pretend play. Ni kedai, ada macam klinik haiwan, ada bengkel. Best lah datang kat sini. Nama tempat ni Vroom Town. Dia dulu asalnya Singapore, tapi sekarang dah buka dekat PJ, dekat Atria Gallery Shopping Mall.